Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to Izwan Shah Channel. So hari ni aku akan camping di Zaka Campsite, Cameron Highland bersama geng-geng Black Camp. Kita orang akan berkemit, berkumpul, bercamping bersama di Ground Zero Black Camp 3.0. So stay tune guys. So sekarang aku berada di area Artapah, arah utara. Malam tadi aku gerak daripada Batu Pahat pukul 12 malam sampai sini pukul 5 pagi dan aku tidur, rehat. Sebab aku balik kerja aku tak rehat, tak tidur. So okay, area Artapah guys. So sekarang dah pukul 7 lebih. Aku nak sambung perjalanan ke Zaka Campsite. Jom layan. Psst. Sampai guys, Zaka Campsite. Langit pun gelap guys. Dah sampai Zaka. Kita unload barang dulu. So tapak aku dekat atas guys. Nasib baik barang sikit, tapi sikit-sikit pun berat. So aku unload dulu barang. Jomlah temankan aku. Sebelum tu kita layan view dulu guys. Angin sepoi-sepoi basah tapi sejuk guys. Atas bukit boleh nampak semua. Ni view dari atas area tapak aku. Tapak A. Berangin guys, tapak aku yang tinggi. So diorang ada dekat bawah. Nasib baik tapak aku ni kira dekat lah. Dekat apa? Tapak aku kat sini. So sini ada sinki. Ada plug point juga Tapi yang aku difahamkan plug point ni kena bayar. Cuma kawasan ni problem dia parking kereta. So parking berlapis-lapis. Tu kereta aku parking. Lepas tu loading unloading kat situ. Barang bawa naik. Aku tadi pikul tak bawa wagon. Sampai tapak aku. Bila kabel-kabel lain nak parking, ada yang muat, ada yang tak muat. Bila tak muat kena double park lah. Dia orang kata kat luar pun boleh, tak sure lah. So sempit lah parking dia. Sekarang tengah hari, kalau angin tiup rasa lah dia punya macam dingin lah. Tapi nak kata sejuk tak sejuk, panas juga. Korang boleh berpeluh, Boleh orang kata apa lah, sunburn lah. Labubu ni anak saya suruh gantung guys. Kalau camping. So saya dah gantung So kita kacau camper yang baru sampai. So ramai camper yang baru sampai. Ni pun ada Anja sebelah sana. Ni bahagian tapak B kalau tak silap aku. Kami pun terlibat dengan sponsor tau. Ni minyak air. Makan guys. Weh, tak siap lagi weh. Abang nanti shot kali kedua. 46. Abang ambil yang telur tu abang bulan ni. Ini antara sponsor Ground Zero kali ni, Hamadaya. So more to Japanese style, Japanese menu. View sini memang wind guys. Atas bukit. Angin memang tak berhenti lah daripada pagi.
Jom kita jalan merayap tengok tent-tent orang. Sap. Dia tengah masak guys. Yang ni tak sudah-sudah. Sayur guys, camera ni sayur. Tak siap-siap lagi setup daripada tadi. RM30. 30. Nanti bagi kat abang lagi. Bye bye YouTube. Dia selalu kacau kita tau. Saya tak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Kita turun nak ke arah sesi group foto. Turun bukit, naik bukit je guys sini. Tapak A je, yang lain okey. Mari kita ambil gambar. Hey guys. Siapa lagi belum datang? Ini Patrick guys. Suka kacau kita tau. Hai. Balon sahaja. JBT balon sahaja. Dalam belum je, dalam belum. Yang sebelah sini masuk dalam sikit. Okey.
sikit. YouTube. Oh. Participant, sila datang ke common area. 是在 Goonie bag 里面的吗？ Saya dah macam Serius. This is YouTube. Wah. Dia orang ni yang paling meriah guys. Daripada tadi kita ketawa. okey, siapa lagi? Marker dia, how to decide winner is based on presentation. Because all the cooking we are going to use first step, panaskan kuali dulu. Panaskan. Ini ada kuenya, ada tahunya. Selesailah sudah Ground Zero 3.0 Black Camp Malaysia. So aku dah kemas-kemas, tinggal turunkan target. So jangan harap matahari ada dulu, ada awal dekat Cameron sebab tank kita orang basah lagi guys. Sangat sejuk, happening. Ground Zero 3.0 memang happening. So jumpa di edisi yang akan datang guys. Terima kasih yang support. Sila like, follow, share and comment. Bye bye. Assalamualaikum.